Hello tuan-tuan peniaga dan pelabur. Projek itu berhubung dengan anda guru markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Sedikit lagi kita akan melihat setiap parameter dengan lebih terperinci. Jika perlu, adalah mungkin untuk berhenti seketika. Anda boleh mengkaji setiap penunjuk perbadanan dengan lebih teliti. Kita akan melihat petunjuk asas semasa syarikat. NVIDIA Corporation, ticker NVFDA. Semakan ini adalah berdasarkan maklumat pada 29 Mei 2025. Secara klasifikasi guru market syarikat NVIDIA Corp tergolong dalam subkategori I. 35 organisasi terlibat dalam analisis dan ini cukup mewakili. Keputusan keseluruhan bagi syarikat yang dikaji adalah seperti berikut, 3.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 3.2 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam keseluruhan pasaran kami secara keseluruhan, anda boleh melihat bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9, berbanding markah syarikat 3.5 NVIDIA Corp. Dengan membandingkan pergerakan harga saham syarikat NVIDIA Corp dan syarikat subkategori, kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat NVIDIA Corp menunjukkan perubahan sebanyak 29.9%. 29.2% menentang perubahan harga dalam subkategori. Permodalan pasaran syarikat NVIDIA Corporation bernilai $3,287.15 bilion. Dan permodalan pasaran subkategori ialah $3,385 bilion. Nilai buku syarikat dianggarkan $78.31 bilion. Huruf besar buku subkategori ialah $87 bilion. Dengan membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita dapat melihat perkara berikut. Kongsi NVIDIA Corporation dalam subkategori dalam kes penilaian pasaran saham ialah 97.115%. Nilai buku ialah 89.604%. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori buruk, tolak, satu mata. Organisasi yang dikaji mempunyai obligasi hutang sebanyak 10.179 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 13% daripada ekuiti syarikat. Keputusan untuk tahap obligasi hutang syarikat, baik, satu mata. Nisbah harga pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 45.1, dengan purata bagi subkategori 48.7. Penilaian nisbah nilai pasaran saham kepada keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 72.868 juta. Unjuran keuntungan untuk 12 bulan akan datang dijangka 137.101 juta. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 25.2. Purata untuk subkategori 25. Penilaian harga pasaran kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, boleh dilalui, 0 mata. Hasil untuk 12 bulan terakhir ialah 130,480. Hasil masa depan untuk 12 bulan akan datang diunjurkan sebanyak 191.6 bilion dolar. Penilaian penunjuk hasil masa hadapan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Margin jualan ialah 55.8%. Dengan purata 51.4% dalam subkategori. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan prestasi syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata.
Bahagian syarikat dari segi bilangan kaki tangan mengikut subkategori ialah 76.137%, iaitu 28% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal setiap pekerja organisasi ialah $91,325,000. Manakala bagi subkategori ialah $71,597,000. Penilaian jumlah modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja syarikat ialah $2,024,400. Purata dalam subkategori ialah $1,469.60. Penilaian keuntungan syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah $3,625,000. Dalam subkategori $2,861,000. Hasil setiap penarafan pekerja berbanding penunjuk subkategori baik 0.5 mata. Jumlah urus niaga pendek sepadan dengan 1.1%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.3%. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 67% bagi syarikat Nvidia Corp. Dalam subkategori, tahap RC 14 adalah lebih kurang 67%. Saham syarikat pada masa ini bernilai kira-kira $135. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $163. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh maklumat penilaian dan sistem rujukan Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka. Pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil analisis syarikat Nvidia Corp. Sistem rujukan penilaian saham Guru Market satu keputusan telah dibuat. Jangan buka perjanjian itu, kerana video semasa adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.